PK pentadbiran. Yang bertuliskan Encik Muhammad Razali Encik Hamid PKM. Yang bertuliskan Harus Saluna Encik Hamid PKO. Yang dihormati YDP Encik Muhammad Nurizan bin Ismail NYDP PIBG. Puan Roziana Liza binti Muhammad KSN. Encik Azman bin Maksih JKSS. Encik Syanuri bin Abdullah IKPV. Kaunselor sekolah, guru-guru SMK KL, guru-guru praktikal, guru-guru ganti, semua AJK KDSS sekolah yang dikasihi, semua AJK PIBG sekolah yang dihormati, semua rakan AKP yang dihormati, semua pekerja swasta, semua pekerja kantin dan keselamatan, dan semua anak-anak murid yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya saya diberi peluang untuk raikan majlis persaraan saya bersama dengan semua warga kelas SMK Kot Lanaz, PIBG dan anak-anak pelajar SMK KL semua. Perjalanan saya dalam dunia pendidikan hari ini penuh dengan kenangan manis, cabaran dan pencapaian yang sangat berharga selama saya berkhidmat di SMK Kot Lanaz. Dalam menambah bakti, mendidik anak-anak pelajar, membimbing bukan hanya dalam pelajaran tetapi juga dalam membentuk jati diri dan akhlak yang mulia. Di sini juga saya ingin merakamkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat dengan saya sama ada secara langsung dan juga tidak langsung. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan diberikan kepada pertamanya pihak pentadbir sekolah, Bapa Ketua Encik Izani PKP, Encik Muhammad Fauzan PPH Kuala Pembaru, Encik Muhammad Razali PKO Puan Rosaluna DKSN, Puan Roziana Liza DKSS, Encik Azman dan DKTV Encik Syanuri. Terima kasih rakan pengurusan, semoga silaturahim antara kita terus erat. Seterusnya terima kasih kepada semua rakan guru kelas, banyak memberi kenangan manis. Itu kenangan manis pada saya. I love you all for the rest of my life. Terima kasih juga kepada YDP, NYDP, AJK PIBG dalam membantu guru mendidik anak-anak kita semua. Terima kasih kepada rakan-rakan pesara yang telah datang dan turut serta dalam menjalankan majlis ini. Terima kasih di atas penghargaan yang diberikan oleh semua rakan-rakan pesara guru kepada saya. Terima kasih kepada semua AJK KDSS yang diketuai oleh Encik Nasrul, Puan Nushmaida dan semua rakan guru KDSS. Terima kasih tidak terhingga di atas kerjasama dan kebersamaan yang telah diberikan dalam menjayakan majlis persaraan saya ini. Hanya Allah sahajalah yang membalasnya. Seterusnya terima kasih kepada rakan-rakan kaunselor sekolah, Puan Zamiah, Puan Nushmaida dan Puan Liza. Terima kasih di atas sokongan dan kerjasama yang diberikan semasa saya berkhidmat di sekolah ini. Terima kasih kepada semua rakan AKP yang diketuai oleh Sisi Shah, Linda, Puan Encik Adnan, Cik Pa, semua pembantu makmal dalam membantu dan menolong saya
beloved English teachers. Our head English panel, Puan Fazila. Our English teachers, Puan Raini, Cik Siti Juliana, Puan Rohimah, Cik Atira, Puan Syahizan, Cik Atika, and also Sir Afif. I want to express my deepest appreciation to all my English teachers. All of you also have been my second family. As I turn the page to this next chapter of life, I carry with the countless memories and full of heart. You have been more than just co-workers. You have been mentors, friends, and my support systems. We have shared lesson plans, laughs, and also words of encouragement and tough days. I have learned so much from your dedications, your creativity, and your unwavering love for teaching working. Besides, you make every day feel like deep effort, and I will always treasure the camaraderie we shared. Thank you very much. I miss you more than words can say. Buat anak-anak murid kelas SMK Kuala Nas, ingatlah bahawa kejayaan tidak akan datang berboleh. Hormati guru-guru kamu. Berusaha bersungguh-sungguh untuk capai hasrat Kuala Nas Smart School. Sebagaimana, motto kita yang baru itu kelas, anak pelajar perlu selalu ingat apa yang teacher pesan, iaitu 3 ciri yang mana dalam setiap ucapan saya tekankan kepada ODD. O yang pertama ialah objektif, di mana anak-anak pelajar perlu mempunyai objektif dalam hidup. Dalam kita melakukan sesuatu, kita perlu ada objektif. Kalau kita tak sembahyang lengkap 5 waktu, perlu ada objektif yang kita perlu lakukan. Jangan kita ponteng masa subuh ataupun waktu asar. Sesungguhnya, yang kedua, bila kamu dah ada objektif dalam hidup kamu, apa yang kamu nak capai, kamu kena ada determination. Saya selalu sebut kepada anak-anak pelajar betapa perlunya determination dalam hidup. Dia sebut kepada determination, maksudnya apa determination ni? Students, apa dia determination? Bagus, keazaman. Kita berazam nak jadi kelas ni smart students, mesti kita cuba capai objektif kita. Berusaha bersungguh-sungguh. Betul. Dan seterusnya, D yang kedua ialah diligence. Diligence di sini maksudnya hard working. Kamu perlu rajin. Rajin bukan setakat rajin kita membaca, tapi rajin kita mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Taala. Okey? Dan insya-Allah adanya ciri-ciri positif sedemikian kamu akan berjaya dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Buat semua murid itu yang hadir atau tidak hadir, teacher halalkan segala ilmu yang diajar. Teacher doakan semoga setiap ilmu yang teacher sampaikan kepada anak-anak semua akan terus memberi manfaat dalam hidup kamu. Dan semoga anak-anak semua berjaya dunia akhirat. Teacher